Sekarang ni kita dah masuk bulan Disember tahun 2024, bulan yang terakhir untuk tahun ini. Adakah simpanan kita bertambah setiap bulan ataupun simpanan kita setiap bulan bocor? Bagi penyimpanan emas yang konsisten simpan 1 gram setiap bulan, sepatutnya sekarang ni pada bulan 12 ini tuan-puan dah ada sekurang-kurangnya 11 gram emas dalam akaun emas tuan-puan ataupun dalam bentuk emas fizikal. Bermakna dekat sini bagi tuan-puan yang dah berjaya kumpul 11 gram emas ini, tuan-puan ada simpanan yang kukuh, kalis inflasi, kalis bocor sebanyak sekitar RM6,000. Tahniah saya ucapkan kepada tuan-puan yang berjaya konsisten, berjaya disiplin untuk simpan emas setiap bulan. Tetapi sekiranya tuan-puan masih lagi simpan tapi bocor, simpan selalu korek, simpan tapi belanja di hujung bulan, tuan-puan perlu ambil tindakan hari ini, tukar cara simpanan. Cara yang senang ialah tuan-puan tukarkan saja simpanan tuan-puan ke dalam bentuk emas supaya bila simpanan kita dalam bentuk emas, terbukti emas ini dapat merawat simpanan yang bocor. Amount yang sama sahaja kita simpan tapi kaedah yang berbeza. Selama ni simpan dalam akaun bank sahaja, sekarang ni kita tukarkan duit daripada akaun bank kita ke dalam akaun emas kita. Saya jamin bagi tuan-puan yang ada masalah simpanan yang bocor, bila tuan-puan mula simpan emas, simpanan tuan-puan akan semakin bertambah dan susah sangat nak bocor. Dan tuan-puan yang masih lagi belum bermula, tunggu waktu sesuai, tunggu duit lebih baru nak mula simpan emas, mula saja hari ini. Mula simpan dengan RM100. Mula dengan berapa amount yang tuan-puan boleh simpan. Pastikan simpan tu ada matlamat simpanan, simpan dengan cara yang betul, simpan untuk tujuan yang betul. Dan pelbagaikan jenis simpanan kita. Simpan dalam bentuk duit sebagai simpanan kecemasan, simpan dalam bentuk emas sebagai simpanan jangka masa panjang kita. So tuan-puan yang baru nak mula simpan emas ataupun tuan-puan ada masalah simpanan yang bocor, teruskan mula simpan emas hari ini. Cara dia tuan-puan klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau kalau tuan-puan ada persoalan nak tanya, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata macam biasalah, senangnya nak simpan emas.